Kenapa apabila Dajjal ini keluar, Nabi sebut dalam hadis, kata Rasulullah, tidak ada ujian, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Adakah fitnah Dajjal lebih besar daripada fitnah Iblis? Jawapannya ya. Fitnah Dajjal lebih besar dari fitnah Iblis, lebih besar daripada fitnah syaitan, lebih besar daripada fitnah pangkat dan harta, lebih besar daripada fitnah dunia ini. Apa yang dia buat? Benda pertama yang membuatkan Rasulullah cakap begitu ialah apabila Dajjal, seruannya ialah supaya semua makhluk mengaku bahawa dialah Tuhan yang menciptakan alam ini. Tambah pula yang keduanya, bila dia suruh orang mengaku dia Tuhan, Iblis pun tak pernah mai kat kita beritahu kata aku Tuhan. Iblis tak pernah mengaku. Tiba-tiba Dajjal ni siang malam dia berjumpa dengan manusia, dia suruh manusia mengaku dia Tuhan. Yang kedua pula, Dajjal ini dia tidak datang melalui bisikan seperti Iblis dan syaitan. Iblis dia mai bisik, dia mai wah-wah dia hati sebagainya. Dajjal dia jumpa macam ni, berdepan, dan kemudian dia paksa untuk kita mengaku.